Untuk makluman semua, kumpulan Kompang Kelimang Selatan ini ditubuhkan pada tahun 2008 di mana arwah ayah saya yang mengendalikan ataupun memimpin pasukan Kompang ini, yang mana dulu tu saya kecil lagi. Masa tu saya kecil lagi dan masih bertatih lagi macam nak main Kompang. Dan alhamdulillah benda ni berlarutan sampai sekarang dan tak mati pun kelab Kompang ini. Untuk makluman juga, Persatuan Kompang Kelimang Selatan ini aktif dan kita pergi ke setiap pelosok kerajaan, iaitu kita pergi ke majlis-majlis kahwin, lepas tu kita pergi Maulud Nabi, buat apa arakan, lepas tu kita pergi untuk bulan puasa kita bersembahan dekat atas pentas dekat Ion ataupun Maiden dan sebagainya. Selebihnya kundi-kundi kahwin pun banyak kita dapat tambahan. Setiap bulan kita dapat lebih kurang dalam satu bulan tu dalam 4 ke 5 program lah, 5 tempat. Boleh kata full lah. So sedikit sebanyak dengan adanya kumpulan Kompang ini, Kampung Kelimang Selatan ini mewujudkan perpaduan di antara anak-anak muda di dalam kawasan Kelimang Selatan. Sekarang lebih kurang dalam 25 ke 30 lah lebih kurang. Usia paling sini saya lah sendiri. Lebih kurang dalam 38 ke 40. Yang paling rendah lebih kurang dalam umur 17. Berapa? Umur 15 pun ada. 15 pun ada. Sekolah rendah pun ada. Sekolah rendah pun ada. Alhamdulillah keberadaan kami anak muda Kelimang Selatan ni yang bawa Kompang ni, penerimaan dia sangat baik dan mak ayah yang selalu support saya dengan kawan-kawan yang lain dan dia kata pergilah join, banyak manfaat yang dapat. So sikit sebanyak dia ada duit income dia. Itu yang saya nak latih. Lagu kita yang menariknya dan saban tahun ataupun saban program yang kita bawa, orang suka lagu Jejak Semut tu. Lagu Jejak Semut tu dia menarik perhatian orang. Kalau kita main Kompang tu kan, beria-ria kita main tu, orang akan tengok kita. Oh, ada lagu Jejak Semut lagi, masih lagi digunakan. Kita ada dua benda. Satu, kita nampak kita ada Kompang. Yang kedua, kita ada Rebana. Kompang ni lahirnya di Johor. Bila dari Johor ni, kita bawa ke Perak. Dan penerimaan dan orang kata terujanya seseorang tu dengan kita punya alunan Kompang sebab kita ada gong kita. Gong kita tu jido kita tu yang menarik perhatian orang. Sebab kalau you tengok, kalau kita pergi ke stadium, kita tengok Atras main gong kan. Tapi yang tu jenis set besar. Kita jenis set gong yang apa tu? Yang kecil sikit. Tapi alunan tu didengari oleh orang tu, dia nampak smooth dan cantik lah. Mulanya saya tengok saudara saya main macam ni dia, seronok lah. Malam-malam saya berlatih dekat rumah menggunakan macam abah je guna lutut. Yang pertama kali tu guna lutut lah untuk memahami langkah. Saya tengok abang-abang je saya memahati daripada pergerakan. Saya agak bangga lah kerana dapat bermain Kompang seperti saudara saya. Saya mula berminat masuk kelab Kompang ni, time tu saya berumur 15 tahun. Time tu saya tengah bermain takraw bersama abang-abang ni. So abang-abang ni macam menarik saya untuk ke dalam minat Kompang ni. Dia kata, marilah try bermain Kompang ni kan. Boleh dapat pengalaman bermain, cara mengenal muzik semualah. So macam saya macam ush. Lepas tu diorang pun kata dapat bayaran, saya macam macam tertarik lah. Dapat mengenal muzik, dapat bayaran lagi kan. Saya cubalah masuk dalam bidang Kompang ni. Ikut terjerumus lah dengan abang-abang ni. Dulu saya tak erti pukul. Bunyi dia tak sedap. So saya dulu main pun ala kadar je. So abang-abang bagi saya satu Kompang bawa balik rumah. Saya berhati lah seorang-seorang. Sampai mak saya, "Oi, bising lah." Macam tu.